Apa meniaga boleh bang? Modal ada sikit. Catat ni kejap. Fokus kepada sifat. Kawan-kawan dengar ni, boleh tak? Bisnes fokus kepada sifat. Bukan produk, bukan servis. Apa sifat bisnes? Aktiviti menyelesaikan masalah orang lain. Itu aktiviti dia. The exchange of value. Lepas tu guna otak. Cuba kau duduk diam-diam. Kau tanya diri kau, bila last kau guna otak? Kepala otak tu. Fikir. Bila last guna? Fikir. Sebab manusia selama ini telah diajar dengan cara menghafal. Kerana manusia selama ini, selama berbelas tahun, telah diajar dengan cara menghafal. Sehinggalah manusia lupa bagaimanakah cara untuk berfikir. Faham tak? Catat benda ni. Saya ajak manusia berfikir. Guna otak, fikir. Saya bagi tahu sifat. Bisnes kau solve masalah orang lain, in return kau dapat duit. Itu bisnes. Bukan kena ada kedai, kena ada... Tak semestinya. Yang penting make money. Simple. Gunakan apa yang kau ada sekarang. Bukan nak kena tunggu ada baru boleh buat. Apa yang kau ada sekarang? Kau ada masa. Guna masa kau selesaikan masalah orang tak ada masa. Kau ada apa? Kederat. Guna kederat kau selesaikan masalah orang yang tak berapa ada kederat. Kau ada ilmu. Guna ilmu kau selesaikan masalah orang yang tak ada ilmu. Kau ada pengalaman. Guna pengalaman kau selesaikan masalah orang yang tak ada pengalaman. Itu nama dia bisnes. Now, guna otak. Tapi bang, saya tak ada apa langsung. Selama ni kau hidup kau buat apa? Takkan tak ada apa kau tahu? Kau tak tahu cara-cara lulus lesen JPJ? Macam mana nak daftar kelas memandu? Macam mana cara untuk lulus? Macam mana nak susun cermin tu? Tak tahu. Mesti kau tahu. So kau ajarlah orang lain yang tak tahu. Buatlah e-book. Charge dia RM10. Rahsia lulus JPJ sekali je. 10 orang beli, dah 100. Siapa nak bagi? Orang meniaga tepi jalan, nak dapat 100 satu hari, berdaki tengkuk tau. Kau hanya guna otak saja. Tapi kau degil. Kau tak nak dengar cakap. Kau kata Aziz Walter mengarut. Kau degil. Padam muka.